Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi pagi ini kita dapat menjadikan program sesi webinar, program kerjasama UiTM dan East West International College. Program ini atas kerjasama Majlis Guru Kaunseling Kebahasaan Daerah Hulu Langat. Bersama kita pada hari ini adalah Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad selaku CEO East West International College dan Puan Zuraidah binti Ramli selaku YDP MGKK Hulu Langat. Terima kasih Puan Zuraidah kerana membenarkan program ini dianjurkan dan memberi peluang kepada East West International College untuk menyampaikan info berkaitan program yang memberi banyak manfaat kepada anak-anak, terutamanya golongan anak-anak B40. Terlebih dahulu, sebelum saya menyerahkan program webinar ini kepada Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad, saya cuma ingin menjelaskan tentang, menerangkan berkaitan dengan sedikit sebanyak sejarah East West International College. Next. Okey, sebelum itu kita ada sediakan QR code. Saya memohon kepada cikgu-cikgu untuk scan QR code dan mengisi maklumat berkaitan dengan sekolah dan info berkaitan dengan program kita hari ini sebagai rekod kehadiran kita hari ini. International College telah menapak bermula pada tahun 2008 dan kemudian di-establish pada 2010 di Seremban Negeri Sembilan. So, kami mula menjalankan program kerjasama UiTM pada tahun 2019 sehingga ke hari ini. Antara program-program yang ada di East West International College, untuk program kerjasama dengan UiTM, kami ada 5 program melibatkan 4 program diploma dan 1 program pra-diploma, iaitu Diploma Hotel Management, Diploma Banking, Diploma Business Management, Diploma Office Management dan pra-diploma. Next. Selain daripada program kerjasama UiTM, East West International College juga mempunyai beberapa program yang dijalankan secara homegrown yang melibatkan program sertifikat, iaitu Certificate Hotel Operation dan Certificate Restaurant Service. Kemudian diploma program serta diploma online direct distance learning, iaitu ODL program yang merangkumi 2 program ODL, iaitu Diploma Hotel Management dan Diploma Business. InsyaAllah, East West dalam proses mendapat kelulusan pathway untuk program bachelor, program kerjasama luar negara. Next. Okey, dengan ini saya menjemput Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad untuk menjelaskan, menerangkan lebih lanjut berkaitan program kerjasama UiTM dan dana yuran pengajian percuma untuk anak-anak B40. Dipersilakan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua guru kaunselor lah. Jadi kita dah introduce sikit tadi program tadi. Yang saya nak fokuskan ni, minta bantuan kaunselor adalah untuk bantu anak-anak Melayu yang B40 yang mereka boleh belajar di East West College, yurannya percuma, iaitu yurannya dibayar sepenuhnya oleh pihak UiTM. Ada 5 program, 4 program diploma, yang satu tu program pra-diploma. Program pra-diploma ni sekiranya anak-anak kita tak cukup syarat nak masuk diploma, dia boleh ambil program pra-diploma 6 bulan dulu di East West College, kemudian dia boleh pilih 4 lagi program diploma yang ada. Semua bayaran sama ada pra-diploma atau diploma, golongan B40, semua dibayar, ditaja 100% oleh pihak kerajaan melalui UiTM lah. Ya. Kerajaan adalah pihak kerajaan tapi bayar melalui UiTM kepada pihak kolej. Ini bukanlah bermakna golongan bukan B40 tak boleh ambil program UiTM di tempat kita yang 5 program tadi. Untuk golongan B40 ke atas, M40 ke T20 ke, dia boleh ambil program dekat East West College juga, program UiTM yang 5 tadi.
tetapi dia kena bayar sendiri, kerajaan tak saja. Bayaran dia adalah melalui pinjaman PTPN 100%. Itu secara kasarnya lah, tetapi kita sekarang ni ada 307 student UiTM yang belajar di East West College, semuanya adalah golongan B40. Ada 1-2 orang aja lah yang bukan B40 yang bayar sendiri. Yang lain ni semua dibiayai oleh pihak kerajaan. Jadi kita diberi kota setiap semester. Setahun ada 2 intake, Mac dan Oktober. Biasanya kota ni tak habis. Mungkin penyampaian kita tak luas, marketing kita tak berapa cekap. Jadi selalu kota yang dibagi oleh kerajaan tu, katalah dia bagi kota 200 orang, kita tak habis. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 100. Setiap semester kota tak habis. Jadi pihak kerajaan heran, kenapa kolej-kolej bersekutu. Kita ada 11 kolej bersekutu, ya, bukan saya seorang, ya. Kita ada 11 kolej bersekutu UiTM. Di Malaysia ni banyak kolej. Ada kolej Melayu, ada dekat 180, lebih kurang 80. Tapi yang dapat kolej bersekutu UiTM 11 saja. Ya, bukan senang nak dapat kolej bersekutu atau partner dengan pihak UiTM. Tadi saya sebutkan tentang B40 tadi kan, yang kotanya selalu tak habis. Jadi saya ambil pendekatan sekarang ni, saya terus pergi ke sekolah-sekolah, jumpa cikgu kaunselor tadi kan, ketua cikgu kaunselor tadi di sekolah konven. Jadi saya ambil keputusan saya sendiri turun ke sekolah-sekolah untuk menerangkan pembelajaran percuma yang kerajaan bagi pada anak-anak B40 ni, yang mereka tak tahu. Saya dah pergi baru ni lah, sejak saya turun ke sekolah, 5-6 sekolah lah. Tak teraya nak pergi semua, pergi lah. Semua tu guru kaunselor pun tak tahu, cikgu pun tak tahu, ibu bapa pun tak tahu. Dia telefon balik kata ni scammer pula. Datuk Urat ni buat scammer pula ni kan. Dah saya pula dia tuduh scammer pula. Tak apalah, orang tuduh kita, janji kita buat yang betul, saya tak kisah. Orang Melayu kata ya, bapak cikgu kan, macam curah air kat daun keladi. Dia tak melekat. Sama lah orang nak tuduh saya ni scammer ke apa ke, dia tak melekat. Saya dah berniaga 50 tahun, duduk Seremban. Siapa scammer pun tak boleh jumpa saya. Semua saya tahu. Sebelum jumpa saya dah tahu dia scammer lah. Tengok muka pun saya dah tahu. Jadi itulah yang saya, malahan saya ingat saya jumpa juga 1-2 cikgu di konven dan sebelah tu sekolah apa? Kajang tu kan. Pun tak tahu program percuma oleh UiTM yang ada di kolej-kolej bersekutu. Ya, saya tak nak cakap saya seorang lah. Ada 11 lagi sekolah bersekutu, semua tu ada kota untuk anak-anak belajar percuma. Ya. Jadi cikgu boleh tengok list-list tu, bukan saja cikgu boleh tanya atau hantar rekomen budak-budak tu masuk ke sekolah East West College, tetapi pada 11 lagi kolej bersekutu ni. Tadi cikgu tengok keluar TV ini pun cuma pihak UiTM pilih satu saja daripada 11 tu, iaitu saya seorang yang dapat masuk setakat hari ni. Jadi oleh kerana mungkin kita yang paling ramai lah student UiTM di kolej bersekutu, yang lain tu semua bawah 300. Tak ada yang 200, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 2 orang, tak tahu apa masalah dia kan. Dia orang semua ada juga ini kota tapi tak dipenuhi. Mungkin terpaksa turun lah macam saya buat ni kan. Jadi saya nak sampaikan pada kaunselor-kaunselor, minta bantu sampaikan pada anak-anak kita ni. Pokoknya jangan kata tak ada duit, anak orang Melayu ni tak ada duit, tak boleh belajar. Itu kena ambil. Dia punya tagline hari ni lah. Ya, tidak ada sebab tak ada duit, anak orang Melayu tak boleh belajar. Malahan kalau tak di kolej bersekutu, mereka masih lagi boleh belajar di UiTM. Banyak kampus UiTM seluruh Malaysia ni. Tapi ada kelebihan sikit kat kita sebab kerajaan banyak bantu kolej-kolej putera bersekutu ni. Kalau nak
anak ni belajar di UiTM, dia kena bayar juga setiap semester tu sedikit. Bukan UiTM lah, universiti awam semua kena bayar. Anak saya belajar kat Universiti Malaya pun kena bayar kat 500 ke 700. Tetapi di kolej-kolej bersekutu macam kita ni, mereka tidak bayar 1 sen pun. Walaupun kalau kat UiTM dia belajar kena bayar 700 ke satu semester, kat kita tak bayar langsung sebab kerajaan subsidi 100% pada kolej-kolej bersekutu nak bantu pula kolej-kolej Melayu ni, contohnya, kononnya lah. Ya? Jadi kita terima kasih lah pada kerajaan bantu pula kolej-kolej Melayu ni untuk survive lah dengan keadaan ekonomi yang mencabar kan. Jadi itu sajalah yang pokok dari ini untuk sampaikan pada anak-anak sekiranya mereka tidak ada duit, parent dia kata berhentilah sekolah, habis sekolah, pergilah cari kerja sebab tak ada duit nak belajar. Itulah sama-sama hari ini kita tolong sampaikan that is not the issue. Okey, kedua lah nak sambung sikit. Sekiranya anak-anak itu tak dapat pula masuk program UiTM, ya, UiTM dia ada syarat-syarat ketat sikit lah, ya. Jadi kita tak boleh salahkan, itu dia punya polisi. Tetapi alternatif dia boleh ambil program East West College. Homegrown ni maksud program kita sendiri. Ada disebutkan tadi kan. Program kita sendiri ni full time, dia boleh pinjam PTPN. Kalau masih lagi dia tak nak full time, ada pula sekarang kerajaan lulus Pak 2 program untuk kita buat online work based learning. Maksud dia sambil dia belajar, dia boleh kerja, pembelajaran dia full online. Jadi tak ada isu kalau anak tu mak bapak dia langsung tak ada duit nak bagi dia untuk dia belajar dekat kita. Pilih sajalah 4 program, 5 program yang kita ada tadi. 100% boleh dipinjam, bayarannya dibayar oleh PTPM. Tetapi kita dapatkan dia kerja di bidang perhotelan. Saya fokus bidang perhotelan, hospitality, culinary, boleh. Dan gaji dia sekarang, itu tadi video tu video lama, 6 ke 700, sekarang tak. Sekarang saya dah buat agreement baru dengan semua hotel-hotel, allowance dia antara 1,300 ke 1,500 kan? Azwar kan? Ya, tapi betul. Saya ingat sekarang ni semua 1,500 lah, tak ada lagi 1,300. Jadi maksudnya anak tadi lepas SPM, dia sibuk nak kerja. Dia kerja dengan hotel, bahagian hotel atau culinary, masak kan? Dengan dapat allowance 1,500, the same time dia belajar diploma perhotelan kita. Pembelajaran dibuat melalui online, dia cuma datang ke kolej sebulan sekali ke seminggu sekali, suka hati dia untuk kita berjumpa dengan lecturer untuk buat tutorial. Ya, kalau dia dah pandai semua melalui online, tak payah datang pun tak apa. Ada budak yang cerdas, dia tengok sekali online dia dah faham. Yang tak faham boleh datang seminggu sekali ke seminggu 2 kali, boleh aja datang. Ya. Jadi itu untuk bantuan untuk anak-anak yang mak dia langsung tak boleh bagi duit untuk dia belajar. Saya baru pergi ni satu sekolah kat sini lah, malah nak sebut. Inilah pokok yang utama. Bila lepas saya jumpa 8 orang daripada sekolah tu kaunselor hantar untuk belajar sebab anak-anak ni tak dapat belajar sebab tak ada duit. Okey, last one. Ada lagi ni. Untuk yang kelas-kelas ujung, saya ingat cikgu-cikgu faham kelas ujung ni kan. Kelas depan, kelas menengah, kelas ujung. Yang tak langsung lulus SPM. Ada yang tak ambil pun SPM. Apa nak jadi? Ini pun satu masalah. Kita ada juga program budak yang tak lulus SPM. Sertifikat kita sama juga dan dapat juga bekerja di hotel-hotel. Maksud itu dia ambil sertifikat kita bukan akademik sebab dia tidak ada SPM tetapi dia juga dapat belajar sambil kerja dengan hotel-hotel. Cikgu kaunselor sekarang tanyalah saya, budak yang macam mana sekarang yang tak boleh belajar ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jemputlah Puan Azwar, kaunselor-kaunselor ni datang jumpa ke East West College untuk tahulah, bukan semua kaunselor lah, mungkin kaunselor yang berminat nak datang, kita tak paksa semua kan, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih mesra supaya kita dapat bantu. Saya pun tak teraya nak pergi banyak sekolah ni. Saya mula tu jumpa Cikgu Faridah kan. Zuraidah. Cikgu Zuraidah. Saya nama orang kenapa saya berubah. Lupa. Jumpa Zuraidah. Inilah baru pertama kita buat kaunselor ni.
Saya pun tak raya nak buat semua. Jadi mana yang ada ni kita buat dulu lah. Ya, kota pun dalam 200 saja, ya, bukan banyak sangat. Tapi selain pada kota yang nak masuk program lain boleh lagi, ya. Itu sajalah penerangan ringkas, ya. Elok kita tanyalah kaunselor-kaunselor ini untuk soalan untuk saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad. Sebelum kita buka soalan luar, saya menjemput Puan Zuraiyah binti Ramli selaku YDP MGKK Hulu Langat untuk memberikan sepatah dua kata. Dijemput Puan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurul Azwar selaku moderator pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Murad, CEO East West International College, betul ya? Dan juga barisan guru bimbingan dan kaunseling daerah Hulu Langat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak East West kerana sudi berkongsi maklumat berkaitan dengan peluang-peluang pengajian untuk murid-murid kita, terutama yang dalam kumpulan B40 meneruskan pengajian. Memang menjadi isu dan masalah kepada kita lah, kaunselor-kaunselor ini, untuk kita salurkan murid-murid tersebut, ya. Sebab kadang-kadang isu keuangan, terutama bila dia orang tak layak untuk UPU, ya, untuk ke IPT dan nak pergi private, masalah keuangan, ya. Bila sebut saja kena pinjam PTPN, kena pinjam PTPK, jadi menjadi isu yang besar, terutama untuk keluarga B40 ni. Jadi halangan keuangan tu menyebabkan ada dalam kalangan mereka yang rasanya tak payah belajar, kerja saja. Dan ini kita juga sebagai guru kaunseling kita nak motivate mereka untuk belajar lah, walaupun sijil ataupun diploma. Dan saya rasa peluang ini sangat bagus, ya, sangat bermakna untuk kami guru kaunseling, untuk kita share kepada murid-murid yang berminat sebenarnya. Sebab kebanyakan murid-murid B40 ni mereka lebih fokus untuk bekerja kerana desakan keluarga sebenarnya. Dan mungkin kerana masalah kewangan ibu bapa dan ada yang sakit dan sebagainya. Dan mereka lebih prefer untuk bekerja daripada belajar. Dan kita sedaya upayalah pujuk anak-anak ni untuk terus belajar sekurang-kurangnya, untuk mereka ubahlah nasib keluarga. Jadi dengan maklumat yang kami dapat ni, mungkin kami boleh salurkan kepada murid-murid, terutama yang kelas-kelas hujung lah. Cuma yang tadi kata kelas-kelas hujung ni dia kena buat full time, ya Datuk? Ke saya salah dengar ni? Dan ada on base learning yang belajar sambil bekerja, betul ya? Jadi kalau belajar sambil bekerja tu mungkin mereka berminat lah. Sebab belajar dapat ada bayaran sedikit, ya. Dapatlah dia orang tampung untuk diri dan juga keluarga. Apa lagi, ya? Dan cuma saya nak tanya, tadi kata kota untuk kolej-kolej bersekutu ni biasanya tak penuh, ya Datuk? Untuk satu pengambilan setahun. Jadi kita sebenarnya tak ada maklumat lah nak salurkan ke mana. Mungkin ada murid-murid ni yang nak belajar tapi dia tak tahu nak pergi mana. Mungkin maklumat ni yang kalau macam mana caranya kalau kita nak salurkan murid ni, adakah melalui online ke, nak kontak siapa supaya kita dapat beri nama murid-murid ni kepada pihak kolej lah untuk belajar, terutamanya yang B40 tadi. Macam mana tu Datuk? Ini soalan sekali lah. Tak, biar saya jawab dulu lah. Saya jawab dulu. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Zuraiyah. Ya. Saya Zuraidah ni, saya pelik siapa pula Cikgu Zuraidah ni. Saya tahu saya tak ada kan. Tapi tak apa. Ada girlfriend lama lu nama Zuraidah lah Cikgu. Tak apa. Nah, dia cerita dia betul lah tu. Nombor satu, pengalaman saya lah. Anak-anak ni bila dengar swastanya
mahal. Itu yang kita kena rabah kan atau iris dalam mental ibu bapa dan anak-anak. Sebab kita ada program yang percuma ni tadi. Jadi dia kota tu UiTM bagi pada setiap kolej-kolej bersekutu. Contohlah, kalau macam saya ada 5 program, jadi kata dia kota bagi 50. Jadi kita dapatlah 250 kota. Tapi bukan semua kolej bersekutu ada 5 program. Ada yang 2 program, ada yang 1 program, ada yang 3 program. Kolej bersekutu yang paling banyak program East West College dan ada satu lagi Widat sebab dia dah lama, dia lah 30 tahun dekat dia. Jadi kalau saya dapatlah kata kalau dia bagi 50 satu program, kalau ada 5 program dapatlah kita 250 misalnya lah kan. Dia tengok keadaan duit ATM juga. Tapi kota tu dia bagi pada kita. Jadi murid-murid tadi yang nak masuk tu dia kena apply melalui kolej-kolej tu sendiri. Kalau kolej East West lah. Kalau kolej Widat ke Widat lah. Ya, kota tu dah dibagi kat kita. Bukan artinya macam cikgu tanya ni, adakah dia kena apply kota tu misalnya kat UiTM? Tak perlu ya. Dia terus langsung kepada kolej. Kalau macam Puan Azwar nanti boleh bagi link kita tu, dia terus boleh isi borang online untuk apply. Kalau kolej lain saya rasa semua pun ada online sekarang ni kan. Jadi dia boleh apply. Jadi itu yang program UiTM. Untuk program yang work based learning yang kita punya tadi, yang dia tak layak ambil ni, sekarang ni cikgu kan, tadi video tu cakap 600 tu 700, sekarang dah 1500. Maksudnya anak-anak tadi selepas dia tak dapat mana-mana pun masuk program kita, ambil sertifikat kita atau diploma kita, kalau tulang dia layak tidak, kita akan dapatkan dia kerja dengan hotel dengan gaji 1,500 sebulan Datuk. Ni cikgu. Jadi bukan sikit tu ya. 1,500 sebulan, makannya percuma masa kerja di hotel, baju dia bagi percuma, transport dia bagi percuma, hostel dia bagi percuma. Ya, hostel dia. Jadi dengan itu mak ayah dia langsung tak perlu langsung bagi dia apa-apa duit untuk belajar. Malahan anak-anak ni oleh kerana dia dapat 1,500 ada yang bagi duit pada mak bapak dia yang susah. Ya. Jadi bukan sikit kan kita cerita betul-betul 1,500 cikgu. Dulu memang sikit, sekarang tak ada sebab saya dah tukar saya punya agreement dengan hotel ni. Semua 1,500. Jadi cikgu kan, sekarang ni saya ambil anak-anak Indonesia dekat 200 ni belajar kat sini B40, mak ayah dia 1 sen tak beri duit. Dia orang ni belajar dengan dapat duit tadi, bagi pula duit kat Indonesia lagi. Jadi kalau saya boleh tolong anak-anak Indonesia ni, saya pun tak tahu macam mana anak-anak yang Malaysia ni tak ambil pula ni. Mungkin dia tak tahu tadi. Yang saya pun silap mungkin tak turun sangat sebab saya fokus lepas COVID dulu bangunkan balik kolej dan bila saya dah stabil saya banyak pergi luar negara ambil student. Jadi terpanggil saya buat program ni adalah kerana UiTM bising kota yang untuk anak miskin ni tak habis. Itulah cikgu. Saya jawab dulu. Boleh tanya lagi? Okey, jelas ya maklumat tu ya Datuk. Jadi mungkin selepas ni mungkin ada yang rakan-rakan GBK yang nak bertanya. Ada soalan ke? Okey, kalau tak nak tanya, ni boleh note lah kat situ, tulis dekat mesej ya. Jadi saya rasa daripada saya, terima kasih sekali lagi kepada pihak East West ya kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Dan insyaAllah kalau ada kelapangan mungkin ada dalam kalangan guru kaunseling kita yang mungkin nak jemput lah pihak East West bagi menyampaikan taklimat terus kepada murid-murid yang disasarkan nanti insyaAllah tahun depan di projek lah ya. Boleh ya Datuk Boleh. Okey, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi daripada saya selaku Puan Zuraya selaku YDP Majlis Guru Kaunseling Bulangan. Terima kasih Datuk. Jemput datang Puan. Jemput kolej lah ajak ni konsul-konsul yang okey. Kami boleh buat mesyuarat kat sana ke Datuk? Buat mesyuarat kat tempat kita. Boleh. Okay, ada ruang yang lebih kurang kalau kami sekolah menengah ketua-ketua ada lebih kurang 40 orang lah. Boleh. Kalau Jabatan Pendidikan tak bagi duit minyak, saya boleh tolong bagi duit minyak lah, tak ada masalah. Masya Allah.
Okey, saya juga mengalukan kehadiran pegawai daripada Pendidikan Daerah Hulu Langat iaitu Encik Fauzan. Encik Fauzan ada bersama kita hari ini? Kami punya bos lah, dia lah yang jaga kaunsil-kaunsil Hulu Langat. Terima kasih Encik Fauzan. Ya ada katanya, insyaAllah. Boleh buka kamera lah, Dato' nak tengok muka. Tak apa. Okey, jadi terima kasih sekali Dato'. Saya serahkan kembali kepada Puan Nurul Azwar. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Zuraya. Mungkin saya menjemput Encik Fauzan untuk memberi sepatah dua kata. Kita sebab tak kenal maka tak cinta kan. Kebetulan dah ada. Dia ada meeting. Ada meeting lain. Encik Fauzan ada meeting lain. Okey, tak apa. Next time mungkin ada peluang untuk kita berjumpa. Terima kasih juga pada Puan Mazdalina iaitu guru kaunseling daripada Konvent yang membantu kita untuk kita berjumpa pada hari ini. Semoga semua info yang nak disampaikan kepada anak-anak Ibu 40 terlaksana. So untuk next step, sekiranya ada sebarang pertanyaan, kita buka. Sekiranya ada pertanyaan kepada yang kurang jelas atau sebarang info, selain daripada itu slide yang kita show pada pagi ini, so kita akan sharekan di ruang chat. Dan nanti saya akan email bagi juga personal pada Puan Mazdalina untuk disampaikan kepada semua cikgu-cikgu kaunseling. Okey, ada sebarang soalan? Okey, rakan-rakan JBK ada nak tanya apa-apa? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Datuk ada apa-apa nak conclude kan? Tak ada. Okey. Terima kasih, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, berjaya juga kita menjalankan program ini walaupun ringkas tetapi cukup padat. Tu orang kata tak kenal maka tak cinta. Semoga program yang kami tawarkan ini memberi manfaat kepada anak-anak dan dapat menyambung pengajian ke program yang lebih tinggi dengan yuran pengajian percuma. So kita mengharapkan dana yang kerajaan salurkan kepada East West dapat disampaikan kepada semua pelajar dan memenuhi kota yang ditetapkanlah kepada East West. Okay, itu saja dari saya. Kami memohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Semoga engagement ini dapat diteruskan untuk di masa hadapan. Untuk next year project macam Puan Zuraya info tadi, Januari 2026 banyak lagi projek kami bersama sekolah-sekolah di Hulu Langat dan kami semua menjemput semua cikgu-cikgu untuk datang ke kampus kami. Nak ada meeting boleh, nak lawat boleh, insyaAllah. Any proposal kita welcome dan kita go through dan kita buat engagement yang lebih baik. Saya sudahi, insyaAllah saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dato'. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua JBK yang hadir pada pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Okey, link semua dah isi ke? Jemput isi link dekat tu, link kehadiran.